Spot breakfast yang ada roti canai kari kambing paling sedap kat semuanya pernah aku rasa ada di sini. Spot restoran dia di tepi-tepi flat ni, YTJT je. Seawal 7 pagi korang boleh breakfast di tempat yang macam garden ni. Tapi hari Isnin tutup, jangan datang Isnin. Menu utama dia roti canai, lepas tu ada kuih muih. Roti canai ni sentiasa buat, korang just ambil je mana yang korang nak. Korang layan diri, pilih roti canai sendiri, kuah sendiri. Tapi nasi, mula-mula dia bubuh nasi lemak tu, tapi end up korang pilih lauk sendiri juga. Bukan setakat makanan je, even nak buat air pun ada 3-in-1, korang bancuh sendiri. Dan teh tarik ni korang tarik sendiri. Kat Google review orang cakap teh tarik dia sedap. Betul lah tu, sedap pula, pahit-pahit lemak je ni. Menu killer roti canai cicah dengan kari kambing. Kari kambing dia pekat, ya Allah sedapnya. Roti canai Melayu ada rasa lembut, flaky and garing. Cicah dengan kuah dal pun sedap. Kuah kari pun dia ada, tapi personally aku lagi suka yang tadi. Even aku dah try juga yang sambal, tapi still aku suka yang dal dengan kari kambing tadi. Nasi lemak dia ada kemasin, lain daripada yang lain. Sambal ni sama je. Nasi lemak dia aku macam biasalah ambil lauk paru. Paru je macam yang lembut-lembut liat sikit. Dia bukan yang crunchy. Sambal dia pedas sikit. Cuma yang crunchy lagi ni ikan masin. Kalau korang nak makan roti canai sarang burung, dia ni pure telur kat atas. Ada daging-daging, hiasan apa dia punya cili apa semua tak ada. Yang ni OG punya roti sarang burung.